Siapa kat sini susah nak kawal makan, makan sikit je badan dah cepat naik, tak makan sangat pun badan tetap maintain. Tengok je kawan-kawan lain pakai saiz kecil, nampak fit, muka pun ada jawline, dah buat macam-macam, jogging, swimming, cycling, adalah juga membantu. Exercise penting, tapi itulah masalahnya, boleh ke konsisten? Tak cukup dengan tu, dah jaga makan, dah cut manis, dah cut karbo bagai. End up, kadang-kadang rasa susah nak maintain kan? Tengok orang makan, terliur je. Jangan push sangat badan tu, badan nak pakai lama. Sebab tu, aku anggap suplemen White Kidney Bean Plus Probiotik ni sebagai ikhtiar tambahan untuk menyokong kawalan pemakanan. Segala apa yang korang makan tu, dia bantu mengawal pengambilan karbo, gula, minyak sebagai sokongan kepada gaya hidup sihat. Ambil sebelum makan sebagai ikhtiar tambahan bersama kawalan makan dan aktiviti harian ya. Yang penting dia ada persijilan, formula daripada Jepun, HACCP, GMP dan halal. Link aku letak kat bawah ya.